Menarik. Ya, ini daripada Kang Financial Advisory dan rakan-rakan Jerry Kang, ya, dan CC Advisory. Hari ini punya topik ialah, adakah kewangan anda sihat? Mengapa perlu check up kewangan? Ya, ini adalah topik. Ya, okey. Satu, analogi doktor versus penasihat kewangan. Ya, sama seperti kita berjumpa doktor setahun sekali untuk memeriksa kolesterol dan tekanan darah. Ya, kewangan juga perlukan pemeriksaan rutin. Ya, okey. First, medical check up, mengesan penyakit sebelum melarat. Ya, financial check up, mengesan kebocoran wang atau hutang yang bakal sakit sebelum anda mukfis atau gagal bersara. Ya, jadi kedua ialah tanda vital sign kewangan. Jadi gunakan kriteria ini sebagai indikator kesihatan. Jadi aliran tunai, ya, apakah wang masuk lebih banyak daripada wang keluar? Jadi jika nadi lemah negatif, anda dalam bahaya. Ya, dana kecemasan sistem imun. Adakah anda mempunyai simpanan 6 sampai 12 bulan jika hilang pekerjaan? Ini adalah antibody yang terhadap kejutan ekonomi. Ya, jadi mispa hutang, tekanan darah. Ya, adakah bayaran hutang melebihi 35% daripada gaji bersih? Jika ya, tekan darah, kewangan anda terlalu tinggi. Ya, jadi simpanan persaraan jangka hayat. Adakah anda KWSP atau pelaburan anda cukup untuk menampung kehidupan selama 20 sampai 30 tahun selepas henti bersara? Ya, jadi sampai sini saya jemput Jerry Moon untuk mengulas selanjutnya. Ya, Jerry dijemput. Kadang kala individu fikir dia sentiasa sehat, itu individu fikir dia sentiasa okey, dan sentiasa sehat, tak payah sakit, sebenarnya apa-apa okey. Oleh itu, ini kalau financial check up ni dilupakan atau diabaikan, sangat berbahaya. Mengapa? Kalau financial check up ni selalu diabaikan atau kita pula-pula atau sering dilupakan, kita harus fikir, adakah aliran tunai itu garanti? Adakah pekerjaan kita ni garanti? Adakah kesihatan kita ni garanti kan? Kita ni selalu gini selamat. Let's say kita sudah terjatuh, tiba-tiba mati, tiba sakit, tiba hilang kerja macam PKP. Macam mana duit masuk? Ini menjadi satu keadaan di mana keuangan lumpuh. Ancaman scammer betapa pelit. Harus ingat, kita harus melihat semula keadaan keuangan kita supaya kita dapat audit di sini, supaya kita boleh financial check up juga penting sebagai safety net, juga menjaga penting sebagai second opinion. Kita harus, seperti saya katakan, financial check up itu penting kerana kita perlu perkhidmatan pelajaran keuangan, membeli komen kita macam mana keadaan kita. So, keadaan kita sentiasa berubah-ubah, bagaikan hidup roda, ada tinggi dan ada rendah. Itu saja saya. Jadi
Sampai sinilah. Saudara-saudara, kita kalau ada apa-apa jumpa perancang keuangan, fungsinya tidak sama dengan apa yang dulu yang kita dengar ditakatan sebagai perancang keuangan. Jadi sampai sinilah. Sila subscribe dan share. Terima kasih.